Umur dah 40-an ni kena rajin rewang ke? Hari tu rumah jiran satu pipiak aku ni buat kenduri doa selamat. Tapi aku nak rewang apa? Potong bawang pun sengit. Memalukan. Jadi aku rewang lah benda lain. Iaitu Siapkan tempat kenduri. cuma pipiak ni kecil, jadi kita buatlah majlis di tengah jalan raya. Sebab lobi kami ni temanya highway. Mula-mula kita cuci lantai dan mop bagi bersih dan bersinar. Lepas tu kita cek satu-satu. Lampu tingkat kita cek. Hidup pun lampunya. Selain jalan ni kita kena cek. Bahaya sebab kucing suka memotong kat sini. Papan tanda pun kita cek. Papan tanda pun kita kena cek juga ke? Pastilah kebenaran sukakan papan tanda. Letih dulu kami gotong royong siapkan signboard ni. Kejap ada kucing melintas. Kucing sini memang tak ikut peraturan. Patutlah lampu traffic light tak hidup. Tak cenggu jangan lupa pula top up. Lepas habis cek semua, kita tengok balik dekat tempat orang rewang. Elok dia orang goreng ayam. Kalau aku goreng tadi tantah dah jadi selipar. Lepas semua dah bersih, kita pun bentang lah tika. Dan kapet. Siapa kata lobi ni jadi tempat lalu lalang je? Buat tempat kenduri pun boleh. Tak sia-sia kami siapkan lobi kami cantik-cantik. Lauk pun dah siap. Ye. Gambar lauk mana? Makan je, ingat sikit kau tu dah 40-an. Jadi lepas isyak orang pun datanglah bertahlil. Macam ni lah kenduri doa selamat di PPR Highcom. Lu abang longgar, lu ayah dah kah? Lu mari Highcom, lu makan bersila. Habis tahlil kita boleh lah makan. Budak-budak nanti bagi orang tua dulu. Orang tua ada gaul. Tengok tu makan tengah jalan, tak takut kena langgar ke? Semua boleh tambah lauk lagi ya. Nanti balik jangan lupa bayar tol ya. Inilah yang dinamakan Komuniti sepakat membawa kenyang. Terima kasih tuan rumah. Okey, bye.